Assalamualaikum, Ari di sini. Terima kasih untuk korang yang sentiasa menonton video kat channel Ari Jojo ni. Hari ni aku sebenarnya tengah mencari parking ni. Aku nak pergi Bazar Ramadan sebenarnya depan ni je. Tapi parkingnya aku pergi masuk kawasan yang susah parking. Tapi adalah aku salah masuk jalan ni sebenarnya. So aku nak cari parking dulu ataupun keluar dari sini sementara menunggu nak ke sana. So kali ni kenapa aku pilih Bazar Ramadan sebenarnya? Sebabnya kita balik kerja. So kita kalau boleh nak dekat-dekat dengan rumah je. Lagipun parking sebenarnya aku familiar je kat mana. Tapi saja saya yang dekat sekali kosong. Korang yang biasa pergi Bazar Ramadan sebenarnya cuba komen apa sebenarnya sedap kat sini. Sebab aku nak pergi lepas ni aku tahu apa yang sedap. Tengoklah aku beli apa. Sekarang dah pukul 6.30 baru sampai. So kita tengok apa yang ada. Apa yang tinggal sebenarnya. Jangan jadi macam itu pula lah. Kali ni aku parking dekat sebelah Lotus. Berhadapan dengan kedai-kedai ada ayam gepuk Top Global ni semua. Dan aku lalu kat sini lah untuk pergi ke Bazar Ramadan. Sebab belah sana susah nak parking. Masa lepas hujan sebenarnya. Tapi nasib baik aku sampai ni dah tak hujan. Nak makan apa, nak beli apa semua tak tahu dek. Aku just aim je apa yang aku rasa menarik yang aku nak makan di Bazar Ramadan ini. Tak ada nak select apa-apa. Cuma aku tengok dulu kedai-kedai mana yang ada. Air apa semua macam masih banyak lagi. Walaupun dah pukul 6.30 kan masa ni. Aku tak ada aim nak makan apa. Cuma yang penting aku tak nak nasi. Nasi no, lauk no. Bukan aku diet tapi memang tak minat lah nak makan tu. Bulan puasa kot. Nasi tu hari biasa ada. Biar aku cek roti john. Roti john ni macam tak ramai sangat beratur. Macam selamat je. Bolehlah aku john beratur. Sekejap. Kat mana sebenarnya beratur dia ni? Aku macam salah jalan. Macam aku bagi duduk belah sini. Tapi roti john tu nampak macam menarik. Oh, daging dia semua tu banyak. Okay lah. Dalam fikiran aku sahkan beli roti john ni. So aku pergi masuk belah sana. Salah dia beratur pergi belah hujung yang ada akak tu tadi. Aku tahu sebenarnya dari mana punca dia beratur sebenarnya. Aku ikut je. Yang ni lah kot. Dua anak muda yang menjualnya nampak macam hasil jualan dia meyakinkan. Sebab aku tengok ketulan daging-daging dan ayam tu macam besar. Dan banyak dia letak kan. Tak habis-habis. Tak berhenti-berhenti letak tu Roti John Tabu Padu tu nama kedai dia. Gerai dia lah kalau korang datang ke Bazar Ramadan sebenarnya ni. Harga pun ada RM10 untuk yang biasa, RM13 untuk yang special. Aku ambil special daging. Macam menarik kan. Tapi kan sementara aku duk tunggu Roti John nak beratur lah bagai ni, aku pusing belakang. Kedai ni dah biasa aku tengok. Tapi rasa nak minum cendol lah Ramai pula orang tepi lah. Orang tak nampak orang. So aku pergi belilah arah cendol sawit ni. Harga dia pun ada kat sini. Aku suka kedai-kedai yang jelas harga macam ni. Cup besar RM6, cup kecil RM4, cup RM7, tapi RM3. Aku ambil yang cup kecil. Cup kecil pun besar juga aku tengok ni Akak ni pun nampak sopan je letak cendol tu Aku tak nak minum cendol asalnya. Tapi sebab macam menarik, lepas tu tibalah jadi cendol dan juga roti john. Okay, ni aku dah ada 2 makanan untuk berbuka. Tapi takkan tu je. Kecil sangat. Pusing dulu. Ada ayam di apple. Ini kan baru buka kedai dia. Dah buka kat Bazar Ramadan dah. Sempat ni jalan-jalan dulu. Baru pukul dah pukul 6.53. Tapi aku tak kecewa macam hari tu lah. Sebab beratur tak lama sangat. Orang pun dah start kemas-kemas dia punya kemah. Makanan dah habis. Dah ujung-ujung ni. So mana-mana yang tinggal aku nampak ada tahu. Okey juga tahu berkedil ni. Okey, aku pergi beli sini. Kat sini rupanya selain tahu berkedil yang digoreng, dan agak besar nampak tahu dia tu macam rangup. Tahu berkedil? Tahu berkedil. Set kecil je. Kira lagi half. Kita cuba lagi half. Belum tahu je tapi aku tengok ada keria juga. Okey lah, aku ambil yang combo set. Harga dia lagi satu. Sini pun best sebab harga dia memang clear. So senang korang nak budget. So dah settle, perjalanan diteruskan. Just in case korang cari kedai ni, nama dia Tahu Berkedil Prima. Selain Bazar Ramadan sebenarnya ni, tempat lain ada juga aku rasa. Biasanya diorang ni buka beberapa outlet. Okey, sini baru aku jumpa orang beratur panjang. Rupanya diorang ni nak beli murtabak dek. Murtabak Ramadan nama sini. And murtabak RM5 macam murah sebab tu kot ramai orang. Bakso beranak pun ada tapi tak mampulah nak makan kalau beli lagi. Moist cake. Moist cake dah makan hari tu. Ni lagi satu gerai yang jual roti john. Ramai juga orang. So memang gerai-gerai roti john di sebenarnya ni penuh. Basically macam tu lah. Nasi itik penyet ni. Sini kan kalau bukan masa musim Ramadan pun memang ramai orang. Ni dia gantung itik kat situ. And dia punya nasi pula RM5 je yang penyet tu. Sebab tu ramai memang on budget dek. Betul ke RM5? RM5 lah tak silap aku. Lepas tu kan masa ni gerai-gerai yang jual nasi tu tinggal lauk je. Nasi dah habis dah pula dah. Dari segi kepadatan penduduk yang datang ni aku rasa macam okey, boleh dikategorikan sebagai kau boleh bernafas lagi lah, tak ada terlalu ramai. Dari segi kebersihan aku tengok macam okey, kepelbagaian menu pun banyak, which is ada yang menu yang macam moden, yang untuk orang tua, untuk orang muda, macam tu lah basically. Aku cari menu yang
menarik. Dan yang ni menarik tapi ramai orang. So tak apa, terima kasih. Di situ tempat lain dek. Lepas tu aku jalan-jalan kan, aku jumpa satu gerai yang bagi aku yang ni menarik. Bukan nasi padang. Nasi padang ni sedap. Aku pernah beli. Bukan waktu Ramadan. Tapi hotdog ni aku first time nampak nak beli. Tapi macam kena tunggu lama je. Sebab preset dia ada pelbagai. Menarik juga. Next time lah kot. Kalau siapa pergi tolong beli kan. Dan tolong makan kan untuk aku. Kedai biru tu dia siap dah lelong. Air dia satu bungkus RM2. Dia nak habiskan stok kan. Nak balik berbuka ni. Tengah jalan-jalan ni aku bawa otak-otak. Rupanya kat sini kedai dia. Dari tadi lagi aku bawa macam kuatnya otak-otak dekat satu kawasan ni. Nak beli tapi ramai. Tak apalah, macam menarik tapi nantilah. Pasal lain aku jumpa. Jumpalah pula akak jual popiah ni. Oh, ada logo SPM. Kita kena support dia sebab masuk APM. So why not aku try dia punya popiah. Nampak macam menarik sebab nampak tu kuah dia. Sos dia tu macam pekat and tebal kan bila dia letak benda tu. Macam menarik lah cerita dia yang membuatkan aku nak stay. So aku belilah dia punya popiah. So ada popiah goreng dan juga popiah basah. So aku beli dua-dua tau, nanti kita makan. Nama gerai dia Popiah Kak Raja. Just in case kalau sedap aku makan lepas ni. And kalau korang nak try, pergilah cari. Dia dekat Bazar Ramadan Semenyih. So tu je lah aku rasa yang aku sempat beli. Walaupun aku berjalan depan ni nampak ada satu kedai belah kanan. Belah kiri dia aku pusing dulu. Belah kanan jual pizza ni. Ramai dan macam menarik tapi terlalu kenyang dek. Nantilah. Later. So dah masuk waktu berbuka puasa. Jom kita rasa makanan-makanan yang aku beli tu menepati cita rasa aku ke tak. Sebab konsep memang kedai-kedai yang aku singgah tu random je. Manalah kisah pun macam menarik. Aku nak makan, aku beli apa yang aku nak makan. Dan mula-mula aku nampak, mula-mula aku nak try dia cendol sawit ni. Cendol sawit ni sebenarnya kalau kat Semenyih kan, dia bukan bulan puasa pun ada je. Tapi tiba rasa nak makan cendol yang kecil macam ni. Besar ni RM4. Dia kata dia ni kecil tak bagi aku besar ni. Bukan dimah minum Milo. Tapi nak kena kacau yang bawah ni dulu bagi dia rata kan. Kan tak manis rata betul. Bismillah. Sejuk. Terasa lemak manis dia. Jus manis, gula. Lemak manis tapi aku rasa macam dia well balance manis dengan lemak tu. Kadang-kadang rasa macam dia lebih lemak tapi sedap lah. Best way. Anda yang kenyang minum ni pula. Tapi sedap. Oh yeah. Memang lemak manis nice. Just nice. Sebenarnya aku beli cendol tu sebab aku beratur depan cendol tu ada orang jual roti john. Dan tadi aku cakap tu kan aku tunggu roti john tu kat sini lah. So aku order roti john daging special. Berapa ringgit ni? RM9. 9 murah sangat tu, 13. Sebab aku masuk tu aku jumpa kedai ni dulu je. Itu je reason aku beli. Sebab dia ada beberapa kedai yang jual roti john juga. Bazar Ramadan takkan satu je roti john ni. Tapi kan selain Bazar Ramadan kat Semenyih ni aku rasa 3 sebab aku. Kedua. Satu je aku pergi ni. Satu kat Tasik Kusuma tu. Yang tu aku rasa macam lagi besar. Lagi satu kat Pekan Semenyih tu aku tak pernah pergi. Selalu aku pergi nasib baik dah nak balik dah. Ni makan tu. Bismillah. Menarik nampak. Special. Apa yang special? Dia tak tanya pula dia apa yang special ni. Bismillah. Okay, sedap. Untuk first bite, walaupun dia hujung, dapat rasa lah sos dia banyak. Daging tu dapat rasa. Bismillah. Tak sure letak menjering ke pelantar dekat dalam roti ni. Tapi itu pun dapat rasa. Daging dia pun ketul-ketul besar, terasa. Tak tahu nampak ke tak dalam gelap tu. Nampak dia punya ketulan ni. Daging tu. Daging ni macam patty pun ada. Cair sangat. Daging cincang kasar. Sedap. Tak mengecewakan lah. Bukan roti john daging scam. Sausage pun banyak. Banjir yang makan ni. Oh yeah. Lepas tu kan, tadi aku depan sikit, aku nampak ada orang jual bergedil. Macam menarik kan. Kat situ lah memang aku beli. Dia ada combo bergedil dengan kerengga pula. Dah apa nama keria. So kalau combo dia RM20. Ada motivation You are doing your best. Keep going. Dia ada percuma kata-kata motivasi. Sesuai sangat. So bismillah. Dia tahu bergedil ni. Dia potong. Besar tahu bergedil dia. And ada keria. Ni masa baru angkat panas-panas. Dia sedap lah. Ni tak tahulah macam mana kan. Makan dululah. Ni aku try yang ni dulu. Bismillah. Dalam je isi keledek. Manis. Tak rangup.
Dan tak scam. Memang keledek betul. Liar nak keledek. Tapi kalau aku suka lagi kalau kat luar tu rangup. Yang ni dia more tu lembut. Dia okey dah. Tebal. Tak terlalu manis. Rasa ubi tu ada. Cuma dia, kalau aku prefer lagi kalau dia rangup kat luar. Tapi tu taste masing-masing lah kan. Oh, burger dia dua je bagi tau. Tapi dia dah potong 4. Letak sos dia dulu. Macam pekat je sos dia ni. Bismillah. Sos dia sedap. Pedas sos dia. Kalau burger dia pun okey je, rangup kat luar. Rasa daging tu. Tapi satu spoil. Aku rasa macam dia guna minyak lama tau bila goreng tahu tu. Sebab kan makanan yang digoreng pakai minyak yang recycle, kita dapat rasa. Dia ada rasa tu. Tapi sedap lah. Just lihat kat situ. Paling best sambal dia. Pekat. Pedas-pedas tapi ada manis dia. Memang kick sambal dia. Sesuaiกับmakan tahu ni. Bismillah. Oh yeah. Okay, ni kedai last tadi aku beli popiah. Dah lah kat Parut tak dapat popiah. Kat sini ada kedai popiah yang tutup. Ada macam kedai ni. Aku pernah try macam biasa je. So aku try kedai aku tak biasa try lagi. Aku try yang goreng dulu lah. Aku stay dekat popiah ni macam aku ragu-ragu juga nak try ke tak. Tapi aku stay sebab aku dapat je punya kuah ni pekat. Yang dia letak dalam popiah basah kuah tu. Aku tahu ni cicah ke apa? Cicah selalu. Nampak tak kuah dia pekat. Aku nak ke depan takut gelap. Tapi basically macam tu lah kuah dia tu pekat. Bismillah. Kuah dia sedap. Popiahnya masih suam. Simple je dalam tu. Inti dia sayur. Tapi kuah dia yang pekat ni aku rasa macam nice juga. Rasa manis dia. Dah, tak cakap apa dah. Tapi okey je. Oh yeah. Rasa macam peti sudang pun dia. Rangup. Popiah basahnya ada sayur, ada kacang. Kuah letak dalam lidah. Tapi kalau tak cukup, aku cicah sekejap lagi. Rasa dulu, bismillah. Aku rasa masalah dia sedap. Kulit popiah ni kan dia buat sendiri aku rasa. Sebab akak tu cakap dengan pelanggan depan aku tadi. Dia kata homemade. Yang apa nama ni? Basah lagi better daripada yang goreng. Ada rasa pedas-pedas sikit ni. Mungkin kuah ni letak full kan. Banyak pula dia letak. So dapat rasa pedas-pedas sikit ujung-ujung lidah. Di atas dan di hujung lidah. Bawah tak rasa. Rasa crunchy dia punya. Ini aku banyak komen sikit kan. Rasa crunchy dia punya sayur tu. Nipis kulit dia kat luar. Yang ni sedap. Aku suka yang basah daripada yang kering tadi. Yang goreng. Oh yeah. Ada kacang dan bawang goreng. Sini lagi sedap yang basah. Beli yang basah kalau pergi sini. Bismillah. So itu je kita punya video Bazar Ramadan kali ni. Which is aku pun dah kenyang. Dah pukul 8 malam dah pun. Kita jumpa lagi. Thanks for watching. Kita jumpa lagi dalam next video. Bazar Ramadan mana nak pergi. Kan nak pergi ambil kesempatan lah. Kita sebelum Ramadan kan. Kita pergi Bazar Ramadan. Thank you so much. Jumpa lagi. Bye bye.